Phone yang paling nipis dalam dunia dalam kategori curve screen. Nampak dah? Dia cukup nipis. So inilah dia Tecno Pova Slim 5G. Cuba tengok ketebalan dia cuma 5.95mm sahaja. Serius nipis body dia. Berat dia pun cuma 160 gram. Bila pegang, rasa selesa dan langsung tak beban tangan. Ini memang sesuai bagi sesiapa yang tak suka phone yang berat-berat. Tapi yang paling hebat, even dia senipis macam ni, tapi dia mampu sumpat bateri yang sangat besar. 5160 mAh tambah dengan 45W fast charge. Bateri tahan lama dan charge dia pun laju. Yang buat phone ini lagi outstanding adalah belakang dia. Ini adalah mood light design yang pertama di dunia. Selain jadi hiasan dan nampak gaya saja, tapi dia fungsi sebagai lampu notification. Kalau ada call masuk, message masuk ataupun tengah gaming, lampu ini dia akan terus berinteraksi. Memang style habis. Slogan untuk Pova Slim 5G ini adalah Slim yet Powerful. Phone ini ada military grade shock resistant dan IP64 dust and water resistant. Maksudnya phone ini dia tahan asap, tahan jatuh, tahan kena air hujan dan sebagainya. Kamera dia pun sangat cantik dalam segmen harga ini. Semua warna dan detail gambar boleh capture dengan jelas. Termasuk juga gambar selfie pun cantik dan terang. Kita tengok skrin dia bukan biasa-biasa. Saiz besar 6.78 inci, 1.5K AMOLED display dengan refresh rate 144Hz. Untuk movie, untuk gaming memang smooth je. Kalau guna untuk harian dan kerja lagi okey. Powered by MediaTek Dimensity 6400 5G chipset. Dia support network speed yang laju dan juga support NFC. Berita baiknya Pova Slim 5G ini baru saja launch dekat Malaysia. So sekarang ni tengah ada buat harga promosi. Memang boleh grab sekarang. Kalau sesiapa yang berminat dengan phone yang nipis ringan macam ni kan, boleh order sekarang. Dan kalau ada soalan, komen di ruang komen.